Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside. Hari Sandran rumah kita ubah suasana. Memang saya sangat-sangat puas hati sebab saya tengok dia berjatuh terletak cantik. Rupanya saya ingatkan langsir ni jenis biasa je. Rupanya tak. Walaupun harga dia sebenarnya murah, tapi kualiti dia masih tanggi macam kita. Satu hari satu rumah. Kali ni episod kedua. Hari ni kita ada dekat Kajang juga. Kita akan hias rumah customer kita dan kita ada buat pembincangan. So kita flashback dulu. Let's go. Kita nak bincang ni. Lepas tu persoalan dia, kenapa dia pasal 5? Kalau dia pasal 5, dia tak nak ikat. Kalau dia pasal 5, kau bayangkan kalau 5 dia ikat. Ya, memang. Kena listkan juga. Kalau tak nanti... Sekarang ni proses perbincangan tengah pun berlangsung. So korang boleh tengok. So dekat sini kita tengah berbincang untuk kita buat satu hari satu rumah dekat rumah siapa. Kena tengok video ni sampai habis. Buat apa tu Hazwan? Cari barang untuk shoot, kita improve quality untuk konten satu hari satu rumah. Tengok macam bag Untuk episod kali ni dia senang sikit sebab dekat sini dah ada 2 bracket punya rod. Di layar belakang kita letak sheer curtain dan di bahagian depan kita akan tampal dengan 90% blackout curtain. Jadi jom kita tengok macam mana keadaan dia selepas kita dah makeover. Hai, nama saya Aida. Saya duduk di Kajang dan saya adalah full time housewife lah. Untuk makeover kali ni, saya memilih tema luxury. Dan saya nak matchkan dengan saya punya cushion dan juga sofa lah. Setiap hari dalam filem buku drama, ku rasa cinta. Hati berdebar terus ia berdetak kencang, rasa teruja, rasa ingin tahu membuatku gila. Adakah nanti perkara ini akan terjadi? Bilakah masanya, siapakah orangnya? Ku nak tahu, katanya manis macam gula. Ku nak tahu, katanya macam terbang angkasa. Ku nak tahu apa itu cinta, bagaimana rasanya cinta. Ku nak tahu, katanya kau nak ku senyum setiap hari. Tak tanya dunia indah sekali. Ku nak tahu apa itu cinta. Adakah cinta akan tiba? Hati hanya membayangkan sahaja, dengan hanya memikirkan hati rasa berdebar. Okey bang. Baju sama Sama kita. Alamak. Super Swandi lepas ni boleh sponsor kita orang Dia boleh collab sekali lah tu. Kan? Okay. Abang, first kali nama apa? Saya nama Azmirul. Okay, proses makeover ni macam mana? Excited ke tak excited? Sangat excited lah sebenarnya. Sebab saya nak tengok pembaruan daripada lama ke yang baru lah. Sangat ternanti-nanti ke lah hasilnya. So kalau korang nak tengok juga, korang kena nantikan video ni sampai habis.
Kurutin. Yang paling penting untuk saya untuk memilih langsir ni adalah material dia lah. Saya nak make sure material dia berkualiti, tebal dan tahan lama. Samping tu saya juga tengok untuk design ni saya tak kisah sangat lah. Saya lebih prefer pada plain sebab kalau berdesign rumah akan nampak crowded sikit lah. Jadi memang sekarang pun trend kita akan pakai yang jenis plain ni lah. Okay, now sekarang kita dah pasang breezy sheer curtain. Lepas ni kita nak pasang 99% blackout curtain pula. So kita tengok kesudahan dia macam mana. Roll out. Gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berasi. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang macam antara langsir tu kan, kau letak dua jari. Saya dua jari. Kan? Jari siapa? Jari saya. Jari aku. Biar dia punya kursa kata. Cantik tak? Cantik. Bau cantik. Don't try this at home lah, kids. Okay, Man. Apa beza kau dengan kertas spacer? Tak Tak tahu Kertas spacer membahagikan langsir, tapi kau membahagikan kasih sayang kau dengan aku. Tak sangka saya rupanya senang je. Saya ingatkan macam susah sangat. Sebab selama ni memang saya upah orang untuk pasang lah. Jadi bila saya tengok ni macam boleh je kita pasang sendiri rupanya. Lima boleh je tak nak pakai magnet rod. Magnet. maknanya 4 kita ada pakai magnet clip. 4 boleh? Cik Wan mana? Wan. Saya sebenarnya saya okey je. Saya tak ada apa masalah. Kurutin. Kau mengambil kesempitan dalam kesempatan. Alamak, sempitnya. Dah. Okay. 15-0. Bukan Okay, sekarang kita baru je selesai install 90% blackout curtain pale walnut. Okay, korang boleh tengok sendiri dia punya result je. Alhamdulillah, so far memang saya sangat-sangat puas hati. Sebab saya tengok dia pun jatuh terletak cantik. Rupanya saya ingatkan langsir ni jenis biasa je. Rupanya tak, walaupun harga dia sebenarnya murah, tapi kualiti dia memang setanding macam hotel. Lepas tu saya memang puas hati sangat. Saya harap sponsor saya lagi lah. Memang rumah saya nampak lagi luas. Sebab sebelum ni saya pakai colour yang gelap, jadi rumah nampak macam sempit sikit. Bila nak tukar pada colour yang macam cerah macam ni, saya macam nampak luas juga rumah saya sebenarnya. So far saya memang full mark lah. 11/10. Memang saya puas hati dari pemasangan dia, dari material kain dia. Memang tak sangka dia adalah 99% full blackout. Memang full blackout. Memang kalau saya tutup ni memang gelap betul seluruh rumah saya. Terima kasih banyak-banyak Spesif. Terima kasih Spesif. Bye. Mamal. Apa beza langsir dengan kau? Yang ini black, ini blackout. Betul tapi salah. Langsir menutupi cahaya, kau menutupi kisah gelap. So, selesai dah sesi makeover untuk episod yang kedua. Jadi, kalau korang suka video ni, korang boleh like, share dan komen video ni untuk video yang seterusnya. Jadi, jangan lupa temu janji korang dengan kami untuk episod seterusnya pada hari Jumaat akan datang. Bye! Barang semua cun harga pun jimat gila. Kita ada buat pembincangan. San hari san rumah kita ubah suasana. Dari kosong jadi wow, semua barang super sabla, super jimat, super cantik. Rumah terus bersinar, perhari salpen rumah.